Mangkit saudara, mangkit yang timbul. Timbul. Itu getah nak dibangkit. Macam gini cara proses mangkit saudara. Cuah air getah kat sini. Cuah dulu. Lepas itu ditarik saudara. Seperti ini ketua tunjukkan ni. Kena ketua sebelah megang kamera, HP sebelah ngambil ojol. Jadi agak masuk dalam tepung ni, masuk dalam timbul. Ini dah. Saudara, kita tuah situ, kita letak balik sini. Kita itu kita ambil lagi kat sana. Kita berjalan lagi ni. Ni bawa timbul ni. Berjalan. Kita bangkit pula ini lagi saudara. Macam beginilah bangkit getah tempat ketua. Petani karet, salam satu hobi. Masuk lagi. Kita buat lagi macam tadi. Buat lagi macam tadi ni saudara. Gitulah proses dia saudara kalau ketua mangkit. Ini ada tumpah pula saudara. Tak tepat mungkin. Kita ambil juga. Kita ambil bukan ojol ni saudara. Ojol. Itu kita masuk sini. Okey. Dah kita letak balik tepung tu saudara. Itu je lah lagi ketua saudara informasinya saudara. Ketua nak mangkit lagi semuanya. Banyak lagi yang belum bermangkit sana saudara. Itu je lah informasi lagi ketua. Sekian, terima kasih saudara.